guys, welcome back to this channel. Sebelum tu korang jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like, comment and share sebagai tanda sokong kalian semua, dan klik button bell untuk notifikasi video terbaru yang akan datang. So guys, let's jump into the video. So untuk video pada kali ini khas special untuk diri aku sendiri. Aku dah pun berjaya menamatkan semester aku yang kelima guys. So sekarang ni aku dah bersiap. Maksudnya aku dah settle aku punya barang-barang yang akan aku kemas untuk aku bawa balik ke Johor guys. So sekarang ni aku nak tunggu dalam 30 minit lagi untuk aku bergerak keluar daripada bilik aku ini. So sekarang ni aku dah pun siap peperiksaan semester kelima aku. Pagi tadi yang aku dah settlekan semua dekat DTSO, tapi aku tak sempat nak rakam sebab aku serabut untuk menghafal nota-nota yang doktor ataupun pesyarah kita orang bagi. So tanpa membuang masa, aku bawa korang semua untuk join aku punya channel ni, dan sama-sama please bagi subscribe, bagi sokongan yang padu supaya kita orang akan lebih terus bersemangat untuk membuat apa-apa konten. So sekarang ni korang layan je. Bye bye. Ni almari guys, aku dah kosongkan. Nampak ni kosong. Kosong. So sekarang ni aku akan tunggu dalam masa berapa minit je lagi untuk aku turun ke bawah, dan kita akan naik Sapu ataupun Grab. Tengok, kita akan menuju ke Changlun Bus Station, dekat stesen bas Changlun. So guys, ini barang-barang yang aku bawa. Antaranya aku punya bag. Ini aku punya bag untuk letak makanan ke apa semua. Ini bag laptop. Aku punya bag luggage. Ni semua pakaian. Ni nanti aku akan tak bawa lagi lah kiranya. Memang yang pakaian memang aku tak pakai. Ni barang-barang yang aku tak pakai. Ini bag mountain, dan ni semua baju. Oh, ini adalah tempat barang-barang roommate aku. Tapi dia esok lah balik sebab dia peperiksaan dia pada hari esok lastnya. Jadi ini adalah barang-barang dia. Jadi aku tak nak kacau apa-apa barang-barang dia. Aku tak nak review. So kita nak review yang dekat bahagian sini. Semua dah settle guys. Kau boleh nampak. Lengkap. So guys, sekarang ni aku akan bawa korang menuju ke store, tempat penyimpanan barang-barang yang akan aku gunakan untuk SEM hadapan. Jadi tanpa membuang masa, jom let's go. Ni aku dah keluar daripada bilik aku ni guys. Kau boleh nampak. Jom let's go, bergerak. Dan sana adalah store-nya. Ni bahagian tandas. Jom. Ini adalah guys store penyimpanan barang. Dan korang boleh lihat kat sini. Ini adalah store-nya. Tempat kita orang setiap kali habis semester, kita orang simpan barang kat sini. Korang boleh tengok. Banyak Dan ini adalah barang aku. Satu beg penyapu, baldi, tong sampah. Itu je, tak banyak. Sekarang ni aku nak prepare untuk aku turun semua barang aku ni dekat bahagian bawah. So okay, nanti kita jumpa lagi lah. Aku buat lagi konten, aku buat lagi klip video yang lain. Korang tunggu je, layan. Bye guys. Aku nak keluar dulu guys. Bye bye tilam yang telah menjagaku, telah memberikan aku tempat tidur untuk 5 bulan dan untuk 1 semester ni. Terima kasih. Bye tilam.
Aku dah pun sampai dekat Johor Bahru guys. Jadi sekarang ni aku nak pergi makan sarapan pagi dengan family aku dulu. Bye. Aku nak pergi makan sarapan dulu. Jom. Ya mak. Ya. Banyak ramai orang. Sekarang mau makan apa mak? Makan mie dulu mak. Oh. Cik makan cik. Jadi. White pepper. Cik, makan apa cik? Sayang. Letak je. Okay guys, sekarang ni kita nak makan dulu dekat Burger King guys. So boleh layan ni semua. Nampak ni. So guys, sekarang ni kita nak makan Burger King. Kita ada air Coca-Cola, burger. So sini kita ada kentang juga nampak. Ada kentang, nugget, ini cheese. Tengok, korang makan dulu. Sedap. Oh, saya mulut ni. Otak. Then, kau bagi aku ke? Panjang kan? Okay. Oh, besar juga. Makan. Makan. Kentang. Kentang goreng je. Cik, makan cik. Lihat. Guys, sekarang ni kita orang nak makan dulu guys dekat kedai restoran ni. So sekarang ni aku nak buat vlog untuk klip video yang seterusnya. Jom tengok. Ni. So guys, kau boleh nampak apa yang aku order adalah nasi goreng Cina. Mak order nasi ayam penyet. Sambal kebabum. Nasi. Kebabum sambal dia. Then kau order nasi goreng ayam. 58. Tuh. Eri, makan apa Eri? Makan apa? Makan ayam. Nasi ayam. ABC ayam. ABC ayam. Ha? Ambil. Boleh lah sikit je. Apa? Makan apa? Ambil korang ayam. Tom yum ayam guys.